sebenarnya cerita ni terbit daripada mulut Rahman Yaakob sendiri. Rahman yang bimbang sesudah kita menandatangani agreement untuk menubuh Malaysia dalam tahun 63. Dia bimbang takut Malaysia ni tak kekal. Kita berpecah. Jadi tengok keretakan antara Singapura dengan kita. Bukan dari segi geografinya, tetapi dari segi pimpinan, dari segi perkauman, dan dari segi adat dan tradisinya. Jadi Rahman cukup bimbang, takut akan berlaku kepada sebahagian besar negara kita, sehingga kan kita berkecai, tidak lagi menjadi satu rumpun yang boleh disatukan di bawah agreement yang dibuat oleh permulanya oleh Tengku dan kemudian oleh pemimpin-pemimpin lain yang menyokongnya. Jadi itu sebab kata Rahman, aset seperti minyak, dia kata sekarang ini bukan kita punya, milik British. Bila kita merdeka dulu, walaupun rundingan tu meliputi seluruh alam Malaysia, Malaya, tetapi minyak tidak termasuk dalam perkara-perkara yang dirunding supaya dapat dimiliki oleh kita. British sudah pun menyerah minyak ini kepada Royal Dutch Shell. Dan Royal Dutch Shell duduk buat duit bilion-bilion sebelum ini. Apabila kita merdeka, minyak kita tak pernah cakap milik kita. Yeah. Tak pernah. Jadi itu milik British. Jadi oleh kerana itu Rahman kata baik kita cari jalan supaya kita boleh memiliki aset yang penting ini. Saya rasa kita kena hormati perjanjian yang kita buat. Sekarang ni banyak syarikat-syarikat asing yang datang tak mau adakan what do you call this arbitration di Malaysia. Oleh kerana dia tak percaya kepada kita dan undang-undang kita. Dia lebih suka buat agreement di Singapura ataupun arbitration agreement di Brussels ataupun di London. Kerana dia kata orang di sana hormat undang-undang dan agreement yang dia sign. Jadi sampai ke begitu, kalau kita sesama kita, kerajaan pusat, kerajaan negeri, ini bukan satu negeri, semua negeri menandatangani secara terbuka sesudah kita gali undang-undang semua, masih dipertikaikan lagi. Ke mana kita nak pergi? Nak pergi suruh antara bangsa datang campur tangan dalam soal kita?